Kalau saya nak mari lepak dengan kawan-kawan, lepas tu saya nak order makanan ringan lah, macam side dish gitu. Ni Ima dengan Mia nak recommendkan makanan gini. Okey, first sekali dalam kafe ada mushroom soup. Kita bagi sekali yang garlic bread ni tau. Harga dia tahu berapa? RM12.90 sahaja. Kuah dia memang pekat dak. Masya Allah. Sampai macam tu sekali ke? Yang kedua, Ima nak recommendkan chicken tortilla wrap. Saya mau tahu tak harga dia berapa? Ni pun RM12.9. Dalam ni saya mau akan dapat ayam dia memang besar-besar. Lepas tu kita bagi dengan sekali fries. Jadi berbaloi tak saya mau beli. Yang ketiga, kita ada Sungai Terengganu Kepok Leko. Kepok Leko ni dia punya sos ni, yang homemade ni, sos ni yang buat dia sedap tu. Lepas tu kita punya Kepok Leko ni rasa dia memang ikan, memang sedap sangat. Harga dia berapa ya? Cuba teka. Kalau dah ada makanan, takkanlah tak boleh ada air. Yang ni air kita orang berdua. Vanilla latte dengan matcha. Saya mau tahu tak vanilla